Anda ada keruping yang tebal di kulit kepala macam ni, ataupun merah yang bersisik dan tebal macam ni, dan anda fikir ia cuma kelemamu biasa, sebenarnya ia boleh jadi scalp psoriasis. Hai, saya Dr. Zulaika. Psoriasis ialah penyakit autoimun. Sistem imun badan jadi terlalu aktif dan buat sel kulit tumbuh terlalu cepat. Kalau orang biasa, sel kulit baru ambil masa 28 hari untuk terbentuk. Tapi bagi pesakit psoriasis, ia hanya ambil masa 4 hari sahaja. Sebab tu kulit jadi tebal, bersisik dan susah nak hilang walaupun dah tukar bermacam-macam jenis shampoo. Selain kulit kepala, psoriasis juga boleh muncul di badan, pelipat, kuku dan ia boleh melibatkan sendi yang kita panggil sebagai psoriatic arthritis. Ia penyakit kekal tapi boleh dikawal kalau dirawat dengan awal. Ramai datang bila keruping dah terlalu tebal dan gatal dah ganggu tidur. Jadi, jangan tunggu sampai tahap tu. Kalau anda ada simptom macam ni, jumpa doktor sekarang untuk dapatkan rawatan yang betul dan elakkan daripada ia merebak dan menjadi semakin teruk.